Sorry guys, ada orang tak betul sebelah. Tap lagi sampai 5K baru start game. 3, 2, 1. Selamat menonton semua orang. Hai yang join, hai yang baru join, hai. Parah, mantuk kan? Hai. Oh, dah 5 lah. Angle-nya okey. Nak kena zoom in sikit. Kalau nak kena sikit ke? Sikit. Okey dah. Angle-nya okey. Kalau nak sengit-sengit kan buka gaya ni. Ke kiri ke kanan. Kan? Kau tahu tak paling strategi apa? Ha? Paling strategi. Sana. Korang okey ke angle macam ni? Nampak skor sekali kan? Tak apa, malas. Okey, nampak dua-dua tim. Okey, mantap. Thank you yang like. Dan like share lah sekali. Sampai malam. Ya, dari pagi tadi pukul 7. Pukul 8. Sampai sekarang 8.30. Dan habis dah. Tolong duduk. Tolong duduk. Kalau tengoklah antara-antara tu. Apa lawan? JB. Yang ni JB ni. Yang baju kuning Muar. JB lawan Muar. Bagus korang. Tap screen lagi. Target kita 100k. Final ke? Final. Nanti main chat first. Oh, tak ada. Ya, zona. Ya. Final. Yep, final. JB lawan Muar. Woi. Yang masa FYP dah. Kau telah naik nama. Baru nak start. Final ni baru nak start. Ni dah start ni. Baru start ni. Berarti catch up dengan Okay. Satu. Dah satu hal pula. Yalah, kalau kita tanya. Itulah. Kongsi gelas sendiri. Tapi aku nak tengok tak? Oh. Sorry lah, yang depan ni tinggi sangat. Kau tengok, bila dia pendek-pendek, dia suka settle. Ya tu. Ajaklah kawan-kawan korang tengok Johor Under 21 final match.
Boleh lah tangan kiri. Jangan lompat-lompat please. Sorry lah korang. Biasalah. First time jadi last. Johor banyak main spike open. Yep. Ya, betul. Suara siapa kuat sangat tu? Ni dalam Dewan. So, bergema lah suara Dewan. Faham betul tu orang ni. Boleh je buat lepas ni. Johor under 21. Yang ni ke? Bukan. Perempuan dah habis ke? Lepas ni final, lepas tu perempuan. First perempuan Segamat lawan Keluang. Lepas tu last JB lawan Tangkak. Lepas tu dah habis. Final ke? Yup. Final. JB lawan Moa. Best of 5 ke? Best of 5. Dengarkan. Moa baju apa? Moa baju kuning. Biru kau. Nanti aku Ida masuk. siapa tak? Tap-tap screen korang sambil-sambil korang tengok tu. Sibuklah laki depan ni. Azwana, nak saya sambung? Ada Cina, ada Melayu ke? Yup, ada Cina, ada Melayu. Dua-dua ada. Maka doakan saya tahun depan saya ada pertandingan volleyball. Amin. Semoga awak berjaya. Okey. Panggil apa? Main kita akak. Oh. Johor ni tour open score. Skor berapa ya? 10-5. 10-5. Skor dia masih ada orang. Tapi sikit gak main volleyball ni. Tanding kat mana? Okey, jap. Sabar satu-satu. Skor dia 10-5, 10 Muar, 5 JB. Lepas tu ni tour open ke? Tak. Ni under 21. Tanding kat mana? Dekat Segamat. Tapi sikit gak main volleyball ni. Yes. Beli aku tak suka orang. Terbaik kak. Yelah, korang tanya. Mungkinlah jawab.
open ke? Tak, under 21. Under 21. Apa cerita game Girls Segamat? Tadi kalah 3 set. Kalah 3 set tadi. Lawan Tangkak. Sorry lah guys, bising. Biasalah main. Share lagi korang ke kawan-kawan korang. Tap-tap screen sekali. Dia sekarang benar pun dah. Wow, thank you. Lip. Thank you bagi Ron. Dia macam tengok dia atas. Hai. Korang tap-tap di screen, nanti last kita tengok berapa banyak. Powernya muah. Kan? Power kan? Diorang sama-sama je power. Muah ramai budak bekas sekolah di Wah. Faham? JB 8. Betul lah tu. Sekarang skor 8-12. JB 8, Muah 12. Nice go Caca. Oh, Muah ke? Muah. Tap screen korang, share. Share live ni sekali, okey? Nasib baik kita kot. Ramainya type C. Ya. Di mana-mana. Tapi Melayu pun ada. Dia darah resist. Resist dia. Dia memang bukan pada bukan pun. 18 tak main ke? Oh, depan ni ke? Dia kat luar tu tak main dah maksudnya. Tak tanya dia. Ha? Ayahlah. Skor berapa sekarang? Berapa?
lah berapa. Tapi mualik lah. Saya kalau buat atas atas lagi okey. Ni. Sebab ni tembok kan. Kenapa? Kena pindah ke atas kot sebab kaki dia kalau buka lagi nanti dia lagi besar daripada ni. Okay, sekejap. Jom kita bawa korang jalan-jalan. Nampak tu? Sini ke situ? Nampak tak korang? Oh, boleh. Dah. Okay. Kena sengitkan sikit kot? Ke tak ya? Macam ni kan? Sini sana sikit kot. Sini? Lagi. Tadi okey. Dah. Ha? Sound? Macam ni? Alright. Tak, dia lambat, dia lagging. Neck tu kat tengah. Okay, dah. Dah. Okey dah. Dah. Macam nak pusing ke? Tolong. Okey, kita tengok dari angle lain pula ya guys. Share cepat. Badan aku bawa. Ha? Badan aku bawa. Pening dah ni. Dah. Kita dah stop dah kat sini je. Tak boleh. Oh. Sini lagi. Ni kan nampak kan? Tap-tap lagi korang. 30k. Second set eh? Muar menang guys. First set. Skor aduh berapa ni? 25 berapa tu? Aduh tak nampak lah. Kenapa awak tak main? Dah borak lah korang. Nampak tak? Ada penampakan makhluk halus. Halus no. Kita tengok set kedua siapa menang. Jeng. 27 korang sikit lagi. 30. Boleh minta. Dah minta. Multitasking. Betul. Tadi lagi dah. Korang game kan? 30k baru start set kedua. Kalau kita 30k dia tak start. Sekarang ni berapa? 28.2. Tadi 35. Ha? Tadi 38. Sebab semua Multitask. Cuba kalau tak tap. Multitask. Tengok gambar. joki sikit. Bro. Ha? Joki live lah yang duduk belakang. Oh. Kejap. Siapa tu? Oh, tu Enot lah. Enot. Tak
Tak boleh. Tak boleh. Joki Suruh dia gelak je lah. dirahsiakan. Elok suruh dia gelak. Joki dirahsiakan. Tak boleh tengok. Joki kerja belakang tabir je. Orang. Daripada aku sekolah. Nampak ah? Dia dekat batch. Mana? Aku penat lah. Phone? Oh. Oh, patutlah. Kau tangkap kenapa? Nak ambil kuliah Arab kan? Tak aku masuk sekolah. Oh. Last game ke ni? Kalau lelaki ni final. Kalau perempuan ada lagi dua game. Lepas tu habis dah. Lawan apa? JB lawan Muar. Warna kuning ni Muar. Warna sebelah sana tu JB. Tadi set first Muar menang. Ni dah set kedua. Kat ni kat Segamat. Tap-tap dah lagi korang. Tap spin. Thank you dah korang. Tap screen. Kau memang terbaik lah. Kau share kata apa lagi? Siapa dia Daisy ni? Bagus. Teruskan share ya. Semoga korang dimurahkan rezeki. Kita target 40k guys. Let's go. Tap lagi tau korang. Thank you yang support. Semoga korang dimurahkan rezeki. Traffic light selalu hijau. Chest selalu buka sini.
rasa fun tak? Finally. Sila komen. Lama ke? Ni tak dikit. Best lah finally Kak. Kan? Best kan? Mia sama Mua sama apa Kak main? Mua dengan JB Johor Bahru. JB lawan JB. Tap-tap je korang sampai end ni live. Sampai live ni end korang tap-tap je screen tu. Hari ni je, untuk hari ni. Apa sih faham perasaan nombor 5 tu? Faham sangat? Ha? Faham sangat? Nanti kita orang segamat lawan Keluang, korang tengok tau. Walaupun kalah ke menang ke, tengok juga skor berapa. Skor besar. Skor besar. Mua tengah Mua yang kalau tengah leading Ah. mindset Mua. Tapi Mua skor leading. Akak segamat ke Keluang? Segamat dik. Segamat dik. Betul lah kau. Kita segamat. Bukan Keluang. Skor besar. Aduh tak nampak lah. Tapi yang penting sabar eh. Yang penting Mua tengah lead lah. Road to 40k guys. Sikit lagi. Tap-tap screen. Tap-tap screen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. nombor 1 juga. Ha? Nombor 1. Kau tak baru dia dapat accept. Segamat versus Keluang pukul berapa? Habis yang ni. Habis final lelaki ni. Lepas tu Segamat lawan Keluang perempuan. So tak tahulah pukul berapa. Sikit lagi guys. Nak 40k dah. Kau memang terbaik tu. Nak tanya ni lawan apa ya? Macam daerah ke apa? Ini lawan under 21 daerah Johor. Dia macam daerah yang dalam Johor lah. Kat Segamat. Menang buat. Ni tengah Time out. Oh. Under sekolah ke? ada sekolah. Ada sekolah. Tak, dia aturan Segamat apa? Bukan under sekolah. Select amu. Nak buat macam mana kan? Kenapa awak tak? Aguan tak ada. Acong, kau tap-tap screen sekarang. Pelik sebab ada tim saya pergi Muar kemarin ada game tapi tak nampak pun
Alamak, yang tu kita tak tahulah. Tak tahulah yang tu. Awak kena tanya kau tim awak kot. Lagu apa? Weh, dapat 40 guys. Thank you dua korang. Thank you korang. Like lah lagi. Like je. Korang tap screen, korang penat korang rest lah kejap. Lepas tu korang sambung lah tap screen lagi. Thank you. Thank you. Thank you bagi Rose. Thank you. Kau memang terbaik lah. So tap screen korang tap. Ada yang bagi gift. Final kena, ya, final. Rasa dia tak dengar ya. Korang tap-tap lah 50k. Meminta kan, tapi nak minta juga. Minta tolong. Tap-tap screen. Kau boleh update. Sekejap pergi tengok. Aisyah. Berapa? 15-11. Muar 15, JB 11. Bapak sedap dia gameplay Muar. Jauh tahu joki jalan. Tak, benar. Jauh. So kau kena tap-tap screen sekarang juga.
diskon sikit lagi nak 50. Kau memang mantap tu korang. Kau memang terbaik. Ada bunyi double. Pak, pak. Tap lagi korang. Share. Korang share live ni. Itu adalah tugasan korang. Jauh jaga. 18. Thank you korang. Sikit lagi. Kau share kat siapa lagi? Kau share apa tu? Oh, thank you bagi Rose. Sikit lagi guys. Sikit lagi. Kali kita 10 kali tak masuk ke 3 kali. Sikit lagi. Wait, thank you dong korang. 50k. Double. Kalah bodoh.
Dia nak sih. Acong, kau tap-tap skrin sekarang. Lawan bola sepak baby. Kan? Kan lawan kan? Wah, betul betul. Allah. Nampak macam lady boy ya? Macam sakit. Kenapa Awas, Abraham tak main mah? Ha? Tak faham lah mah. Weh, kau baca lah. Biasa lah, dia kan killer punya player. Last lah. Set-set awal dia tak main. Ada kat sini. 12. Dah set berapa? Dah set kedua. Kedua kan? Dah set kedua. Allah. Dah. Dia nak masuk third set. Kalau third set ni Muar menang apa ya? Set kedua Muar menang lagi guys. Ni set nak masuk yang ketiga. Kalau Muar menang juga, Muar nombor 1 champion. Air lu. Nampak lah. Sorry ni. Time out ke? Tak. Nak masuk set ketiga. Kejap lagi joki dah nak pergi dah. Korang tap-tap screen juga Joki tak ada pun. Ha? Buat bagi. Okey. Bye korang. Nanti ada orang lain lah. Korang. Okey, bye. So korang tengok je sambung tengok je. Tap-tap screen sekali. Belum. Kita je tap-tap. Orang lain pun sikit-sikit. Tak apalah. Nak benda dulu sikit.
Siapa yang baru masuk ni set ketiga 2 set tadi Muar yang menang. Muar yang punya. Okay Daisy, bagus Daisy. Daisy tetap listing lagi. Boleh share live lagi ya. Siapa yang baru masuk? Wow, yang warna kuning pun. Wow, yang warna kuning, JB warna purple. Orang baru je start set ketiga. Sama Muar serve. Abraham dah masuk dah. Dia jadi sub. Kalau korang perasan, nombor 12 tu perangai dia macam Lokman. 12-nya lah. Ibrahim ni yang mana? Ha? Ibrahim ni yang mana? 12. Itulah. JB purple, Muar yang warna kuning. JB yang belah sini, Muar yang belah sana. Tengok, kau dah jadi nombor 1 tau. Ya, tadi nombor 1. Tak, kau 3 tadi. Tadi, pagi tadi. Berapa dah? Wow, 60 dah guys. Thank you doh korang. Tak nampak. Dua tak nampak. Adiknya second set Muar menang. First set Muar menang. Ni tengah set ketiga. Kalau Muar yang menang, final dah habis lah. JB dah boleh balik lah tidur. Seru lah, seru. Oi, first ball. Ada. Dia naikkan libero. Pergi dekat sub. Ya, betul. Pagi. No spike. No spike di situ. Janganlah ribu-ribu. Poin berapa saya tak nampak. Gol. Oh, pagi. Itu dia. Dah tahu kan kenapa dia menang 2 set. Itulah dia menang 2 set. Tengok bola foot dia. Just Satu saya macam tanya tadi.
keluar menang? Ha? Kalau keluar menang? Keluar nombor 3? Sekarang ni semua tim dah ada at least satu menang. Kecuali JB menang dengan 2. Ada, takkan tak ada. Ada. Tak mati-mati. Bagi lagi. Middle. Stop. Boom. Ada, Calvin ada. Net. Kenapa? Kau ni kat mana? Net. Ada. Monster block di situ. Dia pula tinggi macam mana? Nak buat macam mana? Mendem bos. Kena block. Dah kena block minta time out. Kecil je tu. Kalau korang silau kan dalam ni kan, tu sebab kepala botak kat situ. Oh, Pop, sebab tadi dia JB baju dia kena net. So, Mai yang dapat point. Ya, betul. Come on guys, share lah guys. Siapa? Jan 30 ni siapa? Jan 30. Cuba bagi tahu. Botak lah. Nama Januari 30. Birthday ke apa? Dah JB boleh balik tidur. Diorang punya sekutu kat depan-depan ni je. Aku tak cakap kau kuat. Set kedua siapa menang? Mo menang. Dia tengah set ketiga. Pam! Bagi! Hidup! Set! Pam! Tepilah coach. Double set ke ni? Tak, dia orang main double set apa lah? Double set? Tak, ni best of 5. Ni masih set ketiga. Ni best of 5. Double set Ni ni yang set last ketiga. Kita main 3 set. Kalau menang sikit, set lah. JB ni ada masalah set. Tadi nak offer tak nak. Kan saya balik naik kereta. Atuk punya gagal. Hilang. Ni final ke? Ya, betul. Final. Antara Moore dengan JB. Moore yang warna kuning, JB yang tengah serve ni. Yelah, wah bola dia. Bagi, ambil. Adjust. Monster block. Macam mana nak lepas? Tangan dia saja tinggal antena. Ya, betul. KLCC bergerak.
Bahaya mainan Dia target dia biru. Pam. Ada. Di psycho. Koyak lah JB. Macam mana JB? JB rasanya kena time out lah. Time out. Minum kopi dulu. Dia fikir orang tak nampak ke? Alamak. Nombor 11 tu kau minta je. Skor tak nampak lah skor. Kita orang kat sini pun tak nampak skor. Sekejap saya try melihat skor. Gigi. Poin sekarang JB 7, Muar 13. Average yang main buah tampur ni biasanya 1.7 ke atas. Sokong mana bang? Tak. Saya sokong Muar lah. Sebab JB macam nak tarik selimut ni tinggal tidur. Saya sokong mana yang nak menang. Baik. Open. Bagi. Ada. Tak kena lampu lagi. Relax. Oh. Dia menang. Memang advantage lah. Kau tengok lah. Diorang dah main selamat. Jarang-jarang si nombor 12 ni dia nak buat mistake. Memang betul jarang-jarang. Tak cukup vitamin lah. Putih sangat. Seronok game ni. Ada yang lap bola, lap court. Wah, dia tarik tak? Ada. Tak mati bos. Bagi open. Miss ball. Pam. Oh. Tak payah kat kuat. Tapi tu lah. Blocker JB ni padu ke? Tak puan kabut lah. Aduh. Main tangan lagi satu. Pam. Out. Meletup-letup diorang pukul Korang share lah korang. Tap-tap. Mana kajian? Aku esok kerja ni tak bawa tu. Sebab buat kerja kau ada. Ada kerja esok. Ni final final antara JB dengan Muar. Muar yang warna kuning, JB yang purple ni.
Ada. Bom. Push dari petang dan malam tak bagi. Ya betul. Sebab diorang selang-seli ni. Ada tim perempuan juga. Lepas habis final ni. Lepas habis final perempuan pula main. Ada. Gila. Allah. Jarang lah dia boleh sebut. Apa pasal kau tak pukul? Korang nak bola tak? Nak bola? Bola. Mana? Bawah. Ini tak besar macam dia. Kau tengok middle dia. Berapa dah skor? Berapa skor? Sekejap ada assistant tengah tengok. Muar 19, JB 12. Dah jauh ni. 13-19. Tahan. Bantu tap-tap screen guys. Bantu tap-tap screen guys. Kita bantu-bantu guys. Yang mana baru masuk ni final antara JB dan Muar. JB dan Muar. Muar warna kuning, JB yang tengah nak serve. Ya. Ada. Awak tu patutnya. Tengok tinggi balai tu dia naik. Minta tap-tap screen guys. Share pada kawan. Tap-tap lagi guys. Tengok ada orang yang lap. Macam mana? Muar ni attacking ada.
satu aku tak siap lah. Bantu tap screen guys. Cukupkan 80k guys. Awas. Dia bagi. Open. Bagi juga. Ada. Open. Pam. Ada lagi. Ada. Dengan itu tamatlah sudah game final kita antara Mua dan JB. Mua 3 set menang. JB kosong. Untuk makluman lepas ni game monitor. Patut kita buat live lain tu siapa? Sebab nama dia lain. Kira nama live tu lah. Kan? Ha? Ada pun. Tapi live ni ada. Ada 100 video sedang sama video. Nak balik? Tapi tu kan marah lah. Dia dah balik belum? Serius tak? Ha, betul. Perempuan main last game. Ya, JB. Sayangnya JB kalah dengan Mua.
Tapi good game, good game. Hafiz, 3-4 dah lawan lah tadi. Tak ada live je. Siapa menang ni? Tadi. Ha. Muar. No. 3-4. Ha? Menarik Tiga. 4-3. Boleh tengok kan siapa yang masuk dalam? Dia? Boleh tengok kan? Sambil aku. Okay guys, kita malas. Kita sambungkan aja. Game perempuan segamat sekejap lagi akan lawan Keluang. So live yang sama je lah kot. Korang stay je, stay. Tap sikit, like sikit, komen sikit. Follow Epsilon. Apa? Follow Epsilon. Dah 3 joki dah ni. Dah tukar-tukar dah.